Okey, bahan-bahan yang perlu ada wajib. Pertama, buluh. Buluh ni kalau dia besar sikit elok ni. Dia kecil buluh ni. Ini yang ada pun. Lepas tu kedua ayam lah. Ayam ni nanti nak kena potong kecil-kecil bagi boleh masuk dalam buluh ni. Lepas tu ni dia. Daun kunyit, makantan, bawang besar, bawang putih, serai, halia dan daun ubi. Okey, ayam ni kita potong dulu. Ni orang rumah saya ni, orang rumah saya. Dia ayam buat. Ni. Dia orang Sarawak, Bintulu, Bang Saiban dia ni. Kita potong kecil-kecil bagi cukup duduk dalam buluh tu lah. Tunggu cik. Tulang tak apa mah. Okey. Kita buat ni, tengoklah. Kalau banyak orang nak makan, banyaklah ayam tu. 2 ekor ke berapa. Ikut cita rasa kita lah. Banyak mana kita nak. Ni ayam ni. Potong kecil-kecil. Tu dia akan jadi besar-besar macam ni. Besar-besar macam ni. Lepas tu kita sumbat dalam buluh lagi. Kita tengok lagi. Sekejap. Okey, kita dah siap dah bagi hancur daun ubi. Ni dah bunga kantan, bawang, merah bawang putih, daun serai. Okey, sekarang kita nak campurkan benda semua ni ke dalam ayam. Yang mana kak? Kita masuk garam, Ajinomoto. Kita gaul ya. Gaul macam tu je. Nyak. Gaul. Senang aja ni. The day before its revelation, my mom used to do her sweet pot. Garam kena bagi lebih sikit. Ayak pun sikit lah. Ayak tu, ayam tu ada ayak lagi. Ni cara masuk dia. Ketuk-ketuk. Ya. Macam tu ngolah ya. Nya ya. Agi duk agi ngelaban. Nya. Nah. Nah. Mau tak isi sikit lah. Mau. Ini ambil nampak koyok tu. Masuk ayam macam ni lah. Ketuk dia sikit. Ya, macam nyak ngolah ya. Kita bubuh dalam buluh ni, memang kena bagi cukup-cukup ya. Mesti dia cukup-cukup ya. Dia boleh tak turun ke bawah ni. Cun-cun dia mesti cun-cun dia. Kalau Aiban Sarawak buat memang cun-cun dia. Okey. Okey.
Sebelum kita bakar ayam manuk pansuh ni, kita tudung dulu dia dengan daun ubi. Unik. Okey. Let's go. Kita pergi bakar dia. Lagi sikit. Ding ding ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Okey, geng. Kita bakar dia lah. No. Alamak. Ni nama dia Cik Mat. Hai, cakap. Hai guys. Kita bakar dia untuk Tak payah nak bakar rumput ni. dua batang manuk pansuh. Siapa nama? Ahmad anak Apis. Oh, ni Ahmad anak Apis ni. Sayang siapa? Sayang Alung. Oh, okey. Anjay, Cok. Adik besar tak? Oh, panas. Oh, belum masak lagi ni. Boleh. Kita letak balik. Panas ya? Oh, agi duk angin ngelaban. Pegang. Panas ni. Kulit kertas tu. Kertas. Ni tak mau. Kertas kan bang. Panas ya? Oh, pegang ni. Oh, panas. Agi ngelaban. Bau dia. Mantap. Mantap bau dia. Pergi tengok dalam. Tak masak lagi. Tak boleh. Kita tinggal budak ni. Nama Cik Mat ni jaga. Kita tengok dia jaga macam mana. Masak ke, hangui ke. Oh, ni nak masak ni mah. Hampir ni. Hampir masak. Nanti. Cuba ni mangkuk satu dek. Best part dari situ. Oh. Okey guys. Tu. Mantap guys, mantap. Hampir masak dah ni. Ketuk. Saleh ham tu, tangan tu. Tu. Okey, agak. Ada lagi? Ambil ni. Ni lagi kita potong dengan kayu. Dengan potongan kayu potongan ni. Tu dia. Ni dia geng. Manuk pansuh. Siap. Tu. Semua kata induk iban anang main-main. Agi ngelaban tu. Sudu dek.
Oh, tu. Tu dia guys. Manuk pansuh kita. Sedap weh. Kuih raya pun dah siap-siap dah ni. Siap-siap dah. Rendang ayam pun sudah siap. Ni nasi empit. Ketupat. Ni rebus ubi ni. Nak buat bergedil besok. Nak buat soto. Soto. Nak buat soto. Okey, ayam ni kita nak buat ayam masak merah. Ma, ayam masak merah, Ma. Ni, tu dia ayam ni. Jenis tak potong kuku ni. Oh, kena potong ni. Lepas tu kita nak goreng. Ni bendi kita nak goreng. Kami. Kakak saya rasa kakak tu dia makan sate ni. Ha? No, dia makan sate. Dia makan sate. Haji. Ni kita buka puasa. Dengan keluarga. Hari last puasa. Ni apa ni? Puding karamel. Oh, ni puding karamel. Okey ni. Ni adik saya nombor 2. Dia duduk kat Kelantan. Yang ni Muhammad Daniel. Dia macam Badrul Batria ni. Adik saya juga ni. Nombor 7. 8. Nombor 8. Yang ni adik saya. Muhammad Hakim. Dia macam Korea sikit. Duduk KL. Ni anak saya, anak sulung saya. Nunat. Ni semua keluarga saya. Ni adik saya. Fish. Ni anak dia ni, Cik Mat ni. Anak dia ni pelakon utama video saya. Pegarang. Malam ni kita nak saja suka-suka tembak terjun. Pegang mana? Ni, tu. Cakap, cepat sikit. Jangan lupa. Jangan lupa. Cakap, jangan lupa. Like. Komen. Subscribe. ABG Naughton.